Dalam sejarah Nusantara kita, kisah-kisah yang paling hebat kadang-kadang bermula dengan cara yang paling kita tak sangka. Hari ini, kita nak bongkar macam mana sebuah kesultanan yang gah di Filipina boleh diasaskan, bukan dengan tentera yang ramai, tapi oleh seorang pengembara sahaja. Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya sesebuah kerajaan tu bermula? Adakah ia mesti perlukan angkatan tentera yang besar atau harta yang melimpah ruah? Sebenarnya, jawapan dia kadang-kadang lebih ringkas dari itu. Kisah yang kita nak selami ni tak bermula dengan pedang atau emas, tapi ia bermula hanya dengan sebuah kapal. Okey, jom kita mulakan. Perjalanan Sharif Kabungsuan ni, ia bukanlah satu pengemaraan yang tak dirancang tau. Sebaliknya, ia adalah sebahagian daripada satu rancangan besar yang melibatkan seluruh keluarga dia. Semuanya bermula dengan ayah beliau, Sharif Ali Zainal Abidin. Beliau ni ada satu visi besar, nak sebarkan ajaran Islam ke serata pelosok Nusantara. Dan anak-anak dia, merekalah yang jadi tonggak utama dalam misi ini. Rancangan ni memang tersusun rapi. Boleh kita katakan mereka ni macam satu pasukan dakwah Nusantara. 3 beradik, masing-masing ada destinasi khas. Ahmad ditugaskan ke Brunei, Alwi pula ke Sulu. Dan watak utama kita, Kabungsuan, misinya adalah ke Kota Bator di Mindanao. Sekarang, jom kita ikuti pelayaran Kabungsuan. Memang satu perjalanan yang penuh cabaran. Dan kita akan tengok macam mana dia sampai ke negeri asing dan mula membina pengaruhnya kat sana. Sekitar tahun 1475, Sharif Kabungsuan pun memulakan pelayarannya. Tapi yang penting, dia tak berseorangan. Dia diiringi oleh sekumpulan pengikut yang bakal menjadi kunci kejayaan misi dia. Apa yang paling menarik tentang pelayaran ni ialah siapa yang ada dengan dia. Orang Samal Bajau, pelaut yang memang tiada tandingannya. Analogi moden dia mungkin macam ni lah. Kehadiran mereka bukan setakat pastikan Kabungsuan selamat sampai, tapi ia juga bagi dia satu kredibiliti. Ialah disokong oleh pakar lautan kan? Tapi, macam yang kita boleh agak, bila sampai ke tanah baru, bukan semua orang sambut dengan tangan terbuka. Bila ada ajaran baru masuk, mesti akan ada yang menentang. Kabungsuan pun terpaksa berdepan dengan beberapa kumpulan penduduk tempatan yang tak senang dengan kehadiran dia. Jadi, macam mana dia atasi masalah ni? Kat sinilah pentingnya ada kawan-kawan, ada sekutu. Selain orang Samal Bajau yang setia, dia juga berjaya bina hubungan baik dengan seorang pemimpin tempatan yang sangat berpengaruh, Datu Tabu Nawai. Gabungan sokongan dari laut dan darat inilah yang buatkan misi dakwah dia mula diterima ramai. Okey, bila dah berjaya dapat tapak, Kabungsuan pun guna satu strategi yang memang lazim dan sangat berkesan kat rantau kita ni. Jom kita tengok apa dia playbook yang diguna. Inilah dia, strategi Nusantara. Strategi ni bukan pasal perang atau penaklukan, tapi ia lebih bijak. Intipatinya adalah melalui perkahwinan dengan anggota keluarga diraja tempatan. Satu langkah yang genius sebenarnya. Bila dia jadi sebahagian daripada keluarga pemerintah, dia terus dapat 2 kelebihan besar. Pertama, misi dia nak sebarkan Islam jadi lagi senang sebab dia dah dianggap orang dalam. Kedua, dan yang paling penting, dia dapat perlindungan politik dan keabsahan. Jadi tak ada siapa boleh kacau dia. Bijak kan? Okey, sekarang kita tukar topi sekejap. Daripada pencerita, kita jadi macam detektif sejarah. Sebab apa? Sebab di sebalik kisah yang hebat ni ada satu misteri, satu teka-teki yang dah lama buat ahli sejarah pening kepala. Kat sinilah ceritanya jadi rumit sikit. Ikut tradisi lisan, cerita dari mulut ke mulut, Ibu Kabungsuan ni katanya seorang puteri dari Johor. Tapi ada satu masalah besar dari segi fakta sejarah. Kesultanan Johor tu sendiri wujud hanya selepas Melaka jatuh pada tahun 1511. Garis masa ni jelaskan segalanya kan? Kalau Kabungsuan sampai di Mindanao sekitar tahun 1475, macam mana ibu dia boleh berasal dari Kesultanan Johor yang belum pun wujud masa tu? Memang tak masuk akal. Jadi apa cerita sebenarnya ni? Para sejarawan ada kemukakan 2 teori utama. Yang pertama, mungkin puteri itu sebenarnya dari kerajaan lain, tapi lama-kelamaan orang tersilap sebut sebagai Johor. Kemungkinan kedua pula, mungkin tarikh kedatangan Kabungsuan pada 1475 tu yang tak tepat. Mungkin dia sampai lebih lewat dari tu. Ini tunjukkan yang sejarah ni sentiasa boleh ditafsir semula. Dan misteri ni tak berhenti kat situ je. Tarikh sebenar Kesultanan Maguindanao tu diasaskan pun masih jadi perdebatan. Ada yang kata 1475, ada yang kata 1515, ada juga yang kata 1520.
Tapi, walaupun tarikhnya tak pasti, ada satu benda yang semua sejarawan setuju. Syarif Kabung Suan adalah pengasasnya. Jadi, selepas kita dengar kisah dia dan bongkar misteri di sebaliknya, apakah sebenarnya legasi Syarif Kabung Suan yang kekal sampai hari ini? Jom kita simpulkan sumbangan terbesar dia. Perkara paling penting untuk kita faham, Kabung Suan ni bukan orang pertama yang bawa Islam ke Mindanao. Islam sebenarnya dah mula bertapak kat sana melalui pedagang-pedagang lain. Peranan sebenar Kabung Suan ni lebih kepada seorang penyatu. Dialah yang mengukuhkan dan menyatukan komuniti Muslim yang sedia ada di bawah satu institusi politik yang kuat, iaitu Kesultanan. Jadi, apa pengajaran besar dari kupasan kita kali ni? Pertama, ia tunjukkan yang Islam di rantau kita ni kebanyakannya tersebar secara aman melalui perdagangan dan ikatan keluarga. Kedua, ia bukti betapa luas dan saling berhubungnya dunia Melayu kita dulu. Dan yang ketiga, ia ingatkan kita yang sejarah tu sentiasa hidup, penuh dengan tanda tanya dan misteri yang menarik untuk diterokai. Pada akhirnya, kisah Syarif Kabung Suan ni adalah satu bukti yang menakjubkan. Ia menunjukkan macam mana satu impak yang sangat besar boleh datang dari permulaan yang nampak kecil. Dan ia mengingatkan kita bahawa kadang-kadang sesebuah kerajaan itu boleh bermula hanya dengan sebuah kapal, seorang ulama dan sedikit keberanian.